Okey. Adakah Awais aktif dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah? Jika ada, nyatakan. Maksudnya Awais ada tak join aktiviti apa-apa kat sekolah? Aktiviti sukan ke? Aktiviti apa? Zapin. Tulis ada. Zapin tu bila? Zapin tu bila? Waktu pra. Waktu pra dulu. Tulis Zapin. Okay, yang kedua. Adakah kemudahan asas di sekolah lengkap? Maksudnya taman permainan ke, kerusi ke, meja, papan putih, marker semua lengkap ke kat sekolah? Semua ada. Okay, tulis. Ya. Tu tak apa. Adakah Awais memberi respon positif dengan cara terlibat aktif semasa sesi pengajaran guru? Maksudnya, Awais kalau cikgu tanya dekat kelas ke, macam soalan matematik ke, bahasa Melayu ke, Awais jawab tak? Jawab. Awais pandai jawab kuis-kuis cikgu tanya? Pandai. Contohnya, kuis apa? Kuis bahasa Melayu. Bahasa Melayu pasal apa? Tadi. Ya. Apa? Cikgu tanya apa? Cikgu tanya kena sambung nombor yang tak ada. Oh, okey, boleh. Tulis kat sini, sambung huruf kan? Sambung huruf. Salah. Apa? Okey, yang keempat. Adakah Awais memegang sebarang jawatan di SK Parit Patah? Awais ada jadi apa-apa ke? Pengawas ke? Ketua kelas ke? Tak ada. Okey, kat sini tulis tak ada. Sini. Okey. Adakah Awais mengamalkan nilai-nilai murni di sekolah? Maksudnya bercakap jujur, amanah dengan kawan-kawan. Awais ada ejek kawan-kawan tak? Ada. Okey. Sini. Sini. Contohnya apa? Awais kalau pergi kantin beli makanan, bayar tak? Ya. Okey, tulis kat sini jujur. Okey. Apakah Awais sentiasa menghadiri satu mulut atau sukan? Macam Awais ada buat aktiviti olahraga tak? Sukan apa-apa? Ada. Sukan apa? Sukan bola tampar. Bola tampar. Biasanya bila? Hari apa? Waktu PJ. Ya. Okey, sini. Sini. Tulis bola tampar. Okey, lepas tu, adakah Awais gemar dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam? Awais suka tak pendidikan Islam? Kenapa? Kenapa suka pendidikan Islam? Sebab aktivitinya best. Contoh aktivitinya apa? Membaca huruf Jawi. Ya. Ada ke kala-kala ke sambung huruf Jawi? Ada. Awais biasa dapat markah berapa dalam pendidikan Islam? Tak ingat. Tapi A ke B ke C? Saya rasa B. B. Okey, sini. Sini. Okey. Lagi 3. Apakah penggunaan kaedah tayangan video dan gambar dapat menarik minat Awais dalam mempelajari pendidikan Islam? Cikgu pendidikan Islam ada tak guna macam TV ke, bentuk-bentuk audio suara ke dalam kelas? Cikgu buka apa? TV. Cerita apa? Buka cerita pasal Nabi. Nabi? Kisah sirah ke? Ya. Okey.
Tulis tayangan macam ni. Tayangan Lah. video sirah. Sini. Sebelah dia sirah S. Okey. Apakah pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru menarik dan seronok? Apa perkara yang cikgu sampaikan kat Wais rasa paling seronok sekali? Dalam tak kisah subjek apa? Cek BI. BI. Orang paling suka subjek BI. Okey, sini. Betul dia BI je. Adakah Awais boleh mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian? Contohnya macam mengira, Awais boleh tak mengira dalam kehidupan seharian? Tengok jam, pandai tengok jam. Pandai. Kalau bahasa Inggeris tu, Awais pandai cakap dalam bahasa Inggeris ke? Pandai. Okey, tulis. Ni. Contohnya, apa yang Awais selalu guna kat rumah? Yang belajar kat sekolah. Lepas tu kat rumah pun Awais guna. Pensel. Menulis. Ya. Menulis sendiri. Boleh mengeja. Okey, tulis kat sini. Boleh mengeja. Eja. J. Tak. A. Okey. Okey, itu sahaja. Siap. Ya.